yang paling terkesan lah sampai sekarang ni pemergian arwah Rano bin Nasir. Kita punya drama kan. Lagu Buai ni mengisahkan tentang pembuangan bayi. Dulu rock kena lagu tinggi. Kalau tak tinggi tak rock. Lagu tinggi-tinggi sampai sekarang aku tak tinggi-tinggi. Ya, sambung semula dalam bahagian yang ketiga podcast yang dibawa khas untuk anda semua oleh Trans Talk Kreatif Surat Berhad dalam nada dan nostalgia bersama dengan business partner, branding partner, Nanflix. Okey, baik. Kita sambung dengan Afi. Masih lagi bersama Afi Kau lain Afi ya? Okey. Daripada Abang Afi tu bertukar jadi Ifa pula ke? Okey. Baik. Tentang lagu Afi. Okey. Maya Percintaan, Jemalah Kasih. Lepas tu lagu baru, Maafkan Aku. Di Sini Pasti. Cintaku Tak Pernah Mati. Okay. Afi pernah juga buat lagu bersama dengan 10 legenda rockers. Tajuk dia Warkah. Antara lagu-lagu itu kan, 10 rockers ada Rahmat Mega, ada Anwes, ada Wong G14, Syafie Rio, Bermeditasi, Datuk Amir Pearl, Blank Gamma. Ada 10 artis lah. 10 artis tajuk lagu tu Warkah. Itu ciptaan Hafiz sendiri tu. Oh iya ke? Ciptaan aku sendiri. Okey, saya cerita. Antara lagu-lagu yang ada sebelum Warkah lagu mana yang paling dekat dengan di hati Hafiz? Okey, dan kenapa dia melekat? Lepas buat comeback tu, tiap-tiap tahun ada buat lagu lah. Tahun 2007, 2008, 2009. Tapi Alhamdulillah tahun 2012 tiba-tiba buat lagu solo. Lagu tu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Lin Majid. Lagu tu meletup. Betul kan? Maafkan Aku. Maafkan Aku. Itu chorus dia. Tuhan tolonglah, ku rindu Dia. Kembalikanlah asmara cinta. Lagu tu sebenarnya Afi duet dengan Wani Mentor Milenia. Dia ada perempuan kan. Alhamdulillah tak sangka lagu tu meletup-letup. Walaupun kita dah tua ni, dah senja kan. Lagu tu meletup. Sampai 2013 Afi tercalon sebagai penyanyi lelaki popular dalam anugerah bintang popular Berita Harian. Tercalon antara 20 penyanyi lelaki popular. Termasuk Jemaah Abdillah, termasuk dalam ramai-ramai tu kita seorang otai. Yang lain tu Hazama lah, siapa lagi masa Tomo. Syuib. Bukan Syuib. Siapa nama lagi lagu Awan Nano siapa? Hafiz. Jadi aku sendiri terkejut. Sebab kita dah orang cakap dah senja ni, tiba-tiba tercalon dalam anugerah bintang popular Berita Harian sebagai penyanyi lelaki popular. Walaupun tak dapat top 5, tapi aku berbangga. Sebab kita tercalon dengan hati-hati baru. Masih lagi diterima sebab lagu Maafkan Aku tu. Dia meletup-letup satu Malaysia juga meletup tu. Mana-mana tempat Terengganu ke utara selatan kan. Memang meletup lagu tu. Tak sangka. Maafkan Aku tu meletup. Dan itulah sebabnya kenapa itulah sebabnya kembalinya comeback kan. Sebab dengan ciptaan Eddie Hamid, dengan mood yang dibawanya tu kan. Kita sebab apa kita tak pernah kenal erti lelah. Ya betul. Tiap tahun kita buat tak meletup pun tak apa. Tiba-tiba satu meletup. Alhamdulillah lah. Bukan senang nak buat comeback tu. Dan orang akan terus sebut, Afi ni boleh bawa lagi ni. Itu yang penting. Jadi penting nama tu masih ada lagi. Ya, itu dia. Dan ada lagu tak? Ada lagu yang Afi nyanyi tapi kisah dia sangat peribadi. Antara banyak lagu tu. Ada Di Sini Pasti, Jemalah Kasih, kan? Macam Di Sini Pasti memang peribadi jugalah. Maya Percintaan. Macam Di Sini Pasti tu tentang yang telah lama meninggal kan. Jadi kita ingat balik kan. Seperti yang paling terkesan lah sampai sekarang ni, pemergian arwah Rano bin Nasir. Kita punya drama kan. Jadi lagu Di Sini Pasti tu memang kena lah dengan situasi tu. Dia pergi kan, masa tu kita tak ada kan. Pergi mancing kita. Pergi mancing dekat Abang Datuk Perak. Saya pun
terkejut. Ketika Ha. saya bertugas di RTM, Ha. saya cerita, Fadil Ha. meninggal. RTM masa tu buat rancangan live kan. Ha. Rancangan live masa tu arwah ni meninggal kan. Lepas tu Hafiz terpaksa pergi sana, kerja sana, dia meninggal, dia hilang hari Ahad rasanya. Hari Senin baru jumpa. Maknanya di laut kan? Di laut. Lemas. Karam di laut. Dia masa tu pergi 3 orang. Arwah ni meninggal. 2 orang lagi selamat. Itulah kehilangan. Ada satu apa tu cakap, ada satu media kan cakap, saya dengar dia telefon. Tak mana dapat nombor telefon aku tak tahu kan. Ada orang daripada negara Utopia meninggal lemas. Aku cakap kita kumpulan lah. Ini bukan benda tu. Dia ingat ada orang luar. Jadi bila orang luar, kita Malaysia kena ambil tahu. Tak cakap kumpulan Utopia drama meninggal cakap. Itu dia kan. Masa tu. Tu pasti tu terasa lah. Kan. Terasa. Sebab lagu tu dirakam sama-sama dengan arwah. Kan, arwahnya. Ada satu lagu yang tak disebut. Apa tu? Buai. Oh ya. Buai ni 2016 ke 2017. 2016. 2016. Hafiz cipta lagu Buai ni sebab apa? Sebenarnya kita banyak lagu cinta. Kan? Jadi kita nak lagu kemasyarakatan. Lagu ni sebenarnya dah lama dalam kepala otak kan, tapi tak dirakam-rakamkan. Lagu Buai ni mengisahkan tentang pembuangan bayi. Baby. Sebab dekat Malaysia terlalu banyak pembuangan bayi. Jadi Buai ni maksudnya baby bukan untuk dibuang, tapi untuk dibuai. Bila tak keluar kena pula batang hidung. Masa tu kita orang kena kampung nahoda kan. Kena pula kampung nahoda adik Hafiz namanya yang disumbat di Petais. Meninggal dalam umur 4 tahun tak silapnya. Cakap lagu ni kalau aku tak keluarkan tak bagus ni sebab dah kena dekat perempuan aku sendiri. Keluarkan juga lagu Buai tu. Jadi bayi bukan untuk dibuang tapi bayi untuk dibuai. Keluarlah lagu Buai tu. Dan lagu tu sebenarnya Hafiz nak supaya masyarakat kembali kepada membuai bayi. Maknanya kalau kita dah keluar bayi tu, baby tu, jangan pergi kat mengasuh. Sebab zaman dulu kita dibuai. Kan zaman kita dulu mak bapak kita buai kita. Banyak juga kes-kes bayi-bayi yang meninggal dunia di tangan pengasuh. Kan? Betul. Itu kita risau ke? Jadi itulah keluar lagu Buai tu. Buai kan. Lagu tu 2000. Sebelum tu Hafiz buat lagu dakwah pula. Lagu dakwah. Tajuk dia Nasuha Tercipta. 2015. Masa tu kolaborasi dengan pencetus Umar Yub. Lagu tu untuk kita cakap, orang cakap lagu untuk saham akhirat lah. Jadi maknanya walaupun kita buat lagu cinta, tapi kita ada lagu masyarakat, kita ada lagu dakwah. Jadi komplit lah. Alhamdulillah. Lepas ni nak buat lagu apa aku tak tahulah kan. Tak bercumbu lagi kan Pak? Tak tahu. Nama masih lagi relevan. Ada idea lagi tak tahulah kan. InsyaAllah lepas mungkin lepas ni tak lama lagi akan buat lagu baru. Ada satu lagu baru. Sebelum ni Hafiz bulan lepas Hafiz dah menyiapkan 7 lagu. 7 lagu lama. Lagu lama diberi nafas baru. Macam lagu Misalnya Cintaku, Empedu Bisa. Lepas tu ada 2 lagu daripada kumpulan fotograf. Sebab kita ni penyanyi sebelum Utopia. Sebelum Utopia kita dengan fotograf kan. Banyak yang tak tahu ni. Banyak yang tak tahu. Sebelum Utopia saya dengan fotograf. Penyanyi balik lagu Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal dan Luka Seribu Rindu. Ini kita buat untuk tribute to arwah Syamrin. Dah keluar di YouTube. Anda boleh cari situ Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal Hafiz Utopia, Luka Seribu Rindu Hafiz Utopia. Special project jangan cari fotograf. Cari bukan kita nak apa, tapi kita untuk tribute. Dah keluar semua di sos media. Semua dah ada. Memandangkan Hafiz juga sebagai penyanyi sebelum arwah Syamrin menyertai fotograf. Hafiz ni pernah menyanyi dengan penyanyi pertama kumpulan fotograf kan. Sebelum Hafiz sebenarnya ada, tapi sekejap. Jadi kita sebut pasal lagu Maya Percintaan.
satu lagu yang anak-anak muda sampai sekarang kan menyanyikannya. Kan? Masih lagi orang tahu lirik dia. Yang lama pun boleh nyanyikan, masih lagi boleh nyanyikan. Jadi ada kisah yang berlaku di sebalik tu dengan lagu ciptaan Adidol ini. Adidol, arwah Adidol. Dia meninggal tahun 2020 rasa. Okey. Itu kawan rapat tu sebenarnya. Okey. Kawan rapat. Jadi lagu Main Percintaan tu sebenarnya dia tak ada apa sebenarnya. Tinggal lagi kisah cinta. Okey. Jadi masa tu kita orang masa tu jiwa-jiwa muda lagi, belum kahwin apa semua kan. Ya. Jadi tu dah tak sangka tu Maya Percintaan tu apa itu Ya, Maya. lagi satu pada muzik dia lagu tu balada. Kan, tetapi lenggok dia ke arah pop. Kan? Betul. Dia agak rancak sikit. Dia walaupun dia lagu slow rock, tapi dia catchy. Dia catchy. Maya Percintaan, dia tak ada mendayu. Betul. Dia catchy. Itu pasal mungkin sebab catchy tu jadi orang sekarang ni peminat lagu tu. Na 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 na. Jadi dengan itu minta nyanyi sikit lah. Jangan nana-nana ya. Nyanyi tak sikit. Kan? Tadi nana-nana ya. Aku boleh nyanyi juga. Boleh lah nyanyi sikit. Boleh. Okey, sila. Okey. Kasih sayang, cinta terhalang, alam indah hanya sementara. Mengapa ini harus terjadi? Aku kesepian. Maya Percintaan, ada madu, ada racun. Manis cuma seketika. Kini pahit yang kurasakan, hidupku sengsara. Hanya kenangan manjamu yang menggoda ingatanku. Engkau semakin menjauh, biar ku terus memburu kepastian. Itulah dia. Nyanyian yang hebat daripada living legend kita, Afi Utopia. Telan keset kau. Itulah orang cakap telan keset, telan handphone lah, telan studio lah. Sebenarnya aku menyesal tau. Asal? Nak cerita sekarang. Kan dengan podcast. Kau untunglah podcast ni. Kau kena bayar aku lebih. Sebenarnya aku menyesal nyanyi lagu tinggi-tinggi dulu tau. Dulu rock kena lagu tinggi. Kalau tak tinggi tak rock. Lagu tinggi-tinggi. Sampai sekarang aku tak tinggi-tinggi. Lagu je tinggi. Lagu je tinggi. Tu kena bayar lebih tu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Walau macam mana pun Allah Ta'ala bagi kudrat, bagi iradat, bagi kesihatan yang baik. Tiap-tiap hari peminat-peminat doakan dekat handphone apa semua kan, sampai kita boleh menghiburkan lagi peminat-peminat dulu dan juga peminat sekarang. Afi bersyukur sangat. Bersyukur sangat walaupun kita macam mana pun, tapi Allah Ta'ala bagi kita kesihatan yang baik. Itu yang penting. Aku rasa Kafian, selain daripada Hafiz ni ada seorang lagi penyanyi hotel rockers yang akan sebut benda yang sama. Yang sama tinggi ni kau. Tahu, Musmeh. Dia akan sebut sama kan? Kena nyanyi lagu tinggi-tinggi. Tu cakap menyesal. Tapi alhamdulillah lah tu. Tapi macam mana pun kan, kategori suara macam Afi, macam Mus, itu yang orang respect. Bila umur dah berapa dah masuk 60 Mungkin sebab nak keluarkan lagu tinggi tu kita punya dulu kita punya praktis lain. Kita punya praktis dulu bukan zaman-zaman sekarang ni. Kita praktis dulu macam zaman-zaman kungfu. Ada tak? Zaman-zaman Bruce Lee. Pernah dengar cerita ada yang kata kena nak dapatkan suara tu beriak kosong kan, kena berkumur dengan air cili. Ada juga tu. Ada buat. Satu lagi yang aku selalu buat, duduk dekat Batu Cave, duduk dekat Kumaran Hoda. Ada lumbung. Kan dulu ada dekat dam tu. Dekat dam. Dekat Panggang Batu tu. Ada bukit kan, tinggi kan. Tiap-tiap pagi aku akan lari. Sampai tak berhenti. Daripada bawah dekat Kumaran Hoda tu lari sampai atas. Sampai atas terus menjerit. Sampai jatuh kan. Sampai satu hari tu member kat bawah kan. Memang kau nampak rumah kat bawah tu macam kotak je. Aku tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang dengar orang menjerit kat atas tu, aku siapa? Jadi kita punya training tu lain.
Satu lagi masa aku kerja kilang dulu, aku kerja kilang sebelum jadi artis lah. Aku kilang cetak tau. Okey. Bila kilang cetak, dia bunyi kuat. Dung. Aku akan lawan sampai bunyi tu hilang. Suara aku yang keluar. Jadi training yang aku dah ada tu, aku rasa mungkin sampai sekarang mungkin terbawa-bawa. Alhamdulillah. Rezeki lah orang cakap. Syukur sangat kepada Allah Ta'ala. Kurniakan aku sesuatu yang baik lah, yang elok. Syukur Alhamdulillah. Kalau aku dengan suara garau macam ni, kerja kilang Sarawak, kilang cetak kan, jerit macam tu kan, bukan bunyi tu hilang. Aku esok hilang. Bukan senang. Sebenarnya kalau orang cakap, bang, senangnya nak jadi penyanyi. Lepas tu satu lagi, aku dulu kecil-kecil, masa sekolah rendah, aku jadi penjual kuih dengan nasi lemak. Dah jerit tu. Di kampung kan. Jadi kalau nahuda, aku akan jerit tiap pagi sebelum pergi sekolah. Ya, aku dengar je. Kuih. Yang mula kita kenal kan, beli kuih. Nasi lemak. Dia. Dia tak dengar, kampung tu tak dengar suara aku. Dia cakap ada budak ni tak sihat kot. Lepas tu aku naik basikal. Basikal tu ada palang. Sebelah kaki sampai, sebelah kaki tak sampai. Itulah dia. Bila musim jambu, aku jual jambu. Jambu cocok lidi kan. Jambu. Boleh buat lagu lah tu. Jadi aku memang dah train. Lepas ni buat lirik, kuih nasi lemak jambu. Itu lagu kelakar. Tapi kalau buat, fenomena tu. Orang akan ingat balik zaman muda, zaman kecil-kecil dulu. Jual kuih kan. Dapatlah upah 20 sen. Belanja sekolah. Betul tu. Jadi orang cakap, bang, macam mana suara abang? Kau kena lalui lah benda tu. Aku nak cakap pun susah lah. Kan? Benda tu dia bukan datang dengan sendiri lah. Bukan senang. Dia mungkin daripada kita punya kehidupan. Yelah. Kan? Itu lah. Latihan tu kan. Latihan disiplin. Itu yang penting, disiplin. Yang boleh buatkan suara tu, bila kita dah dapat satu tahap, suara kita boleh pergi paras mana, kita dah tahu kita akan maintain kan. Tapi sekarang pun tak adalah macam suara zaman 90-an dulu. Umur dulu 20-an. Sekarang umur dah 60-an kan. Tapi Alhamdulillah lah, tone tu ada. Itu je yang penting. Tone tu ada dan orang dapat dengar lagu tu masih sedap lagi. Ya. Yang pentingnya lagi satu, bila maintain ni dengan tidak mengambil bahan-bahan terlarang. Ya, kan? InsyaAllah. Bahan-bahan dari segi minuman keras kan, itu yang menyebabkan kita tak pecah suara lah. Okey. Dan sekarang ni dengar cerita dah ada restoran sendiri. Restoran sendiri Lepas tu aktif pula dengan Otak Rockers. Ada Persatuan Otak Rockers kan. Dan dengan brother-brother legenda tu lah. Okey. Dan ada pula restoran tu dekat dengan kolam pancing. Kan? Jadi bercerita sikit lah perkembangan terkini daripada ada restoran, lepas tu ada kolam pancing, ada terbabit dengan aktiviti baru ke. Cerita apa je? Yalah, sebenarnya kita ni dalam industri ni kita tak tentu. Kan, kena pula ada usaha senja ni kan. Jadi kita kena ada satu backup. Satu backup yang orang cakap kalau kita dah tak menyanyi lagi, adalah benda untuk income kita. Sebab apa, ramai yang terjadi kawan-kawan zaman-zaman api ni ada yang sakit, tengah syok-syok menyanyi, tengah sakit kan. Kita tak tahu bila kita sakit. Betul. Memang hari ni kita nampak sihat kan. Tapi tak tahu macam ramai kawan-kawan macam Ali, arwah apa, dah banyak yang arwah kan. Banyak yang arwah zaman-zaman api. Ramai yang sakit, tak boleh nyanyi kan. Kumpulan Sejati sakit, Duan Olan macam tu lah. Jadi banyak yang sakit. Sayang-sayang pun banyak sakit. Jadi aku rasa aku kena satu ada backup. Ada backup untuk seterusnya lah. Sebab apa, kita bukannya kerajaan. Kita tak ada EPF, tak ada pencen, tak ada apa kan. Jadi kalaulah kita sakit nanti, apa-apa hal nanti adalah backup. Tu jadi fikir-fikir. Sebenarnya aku tak terfikir aku akan ada restoran. Sebab restoran tu aku rasa dulu buat apa dah restoran kan. Orang susah lah pagi-pagi nak bangun, nak beli ikan, nak beli sayur. Kena pula restoran dalam taman perumahan. Lepas tu tempat memancingkan. Ada orang nak datang kan. Jadinya macam ni, ada satu datuk tu lah. Dia take over kolam pancing tu tahun 90-an dah ada. Lepas tu dia ambil take over daripada rakan dia. Dia cakap, Fi, aku dah take over dah.
kolam pancing ni ada apa-apa ke? Hmm. Kena pula kebetulan kita tengah fikir tu, Hmm. okey buatlah apa-apa cakap, buka kafe situ. Hmm. Tak apalah aku boleh sponsor sikit ni kan. Hmm. Alright, dia cakap rezeki lah. Seorang hamba Allah yang nampak kita, yang tahu kita macam mana, bagi peluang untuk kita berniaga situ. Hmm. Bukan senang tau, sebab dia kolam pancing, kita ni macam kantin kolam pancing tau. Mula Ah. kafe je kat situ, kat Ya. luar tu. Tapi sekarang alhamdulillah kita buka restoran. Restoran. Restoran tu bukanya bukan apa, mula kafe kecil-kecil Ya, je. betul. Tapi sebenarnya sebelum diambil tu ada apa, Sultan Pahang dulu, masa dia jadi agung dulu. Okey. Last tahun yang dia agung, dia dah mancing kat situ. Jadi tempat tu viral. Dengar Ya. orang istana nak mancing situ lagi. Ha. Jadi bila kita kena buat restoran lah, sebab apa dia nak masak. Ya, betul. Dia nak masakan yang panas. Hmm. Jadi cakap buka je restoran, cakap mana dah tahu tuanku nak datang mancing Mana tahu datang lagi mancing lagi kan. ni kelang kabut kan. Betul. Itu buka restoran tu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dah setahun setengah dekat situ. Betul, Jadi betul. siapa nak datang nanti boleh datang. Hmm. Restoran Api, restoran Utai Legend tau. Ha. Sebelah tu kolam pancing GP Templar. GP Temple. Kalau kau nak datang daripada Jalan Kuching tu, kau nak pergi menuju ke Rawang, selepas Pasar Borong Selayang, dia ada naik bukit, turun bukit, nanti belah kiri kat Temple Park akan nampak Temple Saujana, masuk guard. Jangan kau pergi ke depan lagi. Masuk guard, cakap kat guard nak pergi kolam pancing GP Temple. Sampai sana sebelah tu restoran Api. Kita ada special menu. Dia boleh promote ke ni? Dia jalan dia kita bagi tahu jalan dia. Jalan dia kalau daripada Selayang tu, sama ada kita terus ataupun kalau daripada ikut Selayang pun boleh, tapi kena lepas 2 flyover tu. Kena lepas 2 flyover, impit kiri. Dekat ke kiri. Baru dapat jemput simpang dia. Lepas dia ada kolam air panas kan. Kolam air panas. Dia jangan masuk situ. Jangan masuk. Terus lagi. Jalan nak menuju ke Rawang. Ya. 5 minit daripada Pasar Borong Selayang tu. Naik bukit, turun bukit, nanti impit kiri ada nampak perumahan golongan elit. Masuk situ, cakap dekat guard nak pergi kolam pancing. Ya. Api punya restoran buka 10 pagi sampai 12 malam. Kolam pancing 10 pagi sampai 2 pagi. Okey. Kecuali Jumaat kita buka pukul 3 petang. Yalah. Menu utama dia siap kap 3 rasa. Siap kap steam limau. Kalau buka pagi Jumaat, ikan merajuk. Ini ikan ni fresh dari kolam. Betul. Tak kena air batu lagi, tak kena ais lagi. Siapa tak pernah makan ikan kaci, kalau dapat kan. Kalau orang dia tak nak mancing, tapi dia nak makan ikan yang orang pancing, boleh beli tak? Boleh. Boleh beli Boleh. Boleh datang situ. Selain pada tu kita ada lakat lah. Nasi goreng kampung, nasi USA, mi Highlam semua ada. Datanglah kat sana nanti. Okey. Alright. Next show lepas ni? Ada pergi mana show lepas ni? Lepas ni hari Ahad ni Api ada show di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Lupa mana tempat dia. Entrepreneur wedding, pembukaan wedding hall. Okey. Dekat Pulau Pinang. Hari Ahad ni. Wedding hall buka. Dia buat opening. Launching awak launching. Alhamdulillah. Dan sebut pasal kolam pancing tadi, nak tanya boleh tak bawa kita orang buat podcast kat sana? Boleh, tak ada masalah. Boleh, kita buat. Situ sebenarnya situ view dia cantik. Yalah. Kalau nak tahu 7 lagu baru ni yang Api buat video klip di kolam pancing dan restoran Api. Sebab video cantik. Itu dia. Dia kalau situ bukan untuk mancing je. Healing. Boleh healing. Yes. Sebab apa, malam seekor nyamuk pun tak ada. Betul. Sampai ke 2 pagi. Kadang-kadang budak-budak kecil ada datang kan. Lagi satu, kalau suami mancing, isteri dengan anak, kita ada sediakan tempat bilik aircon. Lepak situ ada TV, ada sofa. Itu yang GP Templar tu. GP Templar Jadi kita akan podcast di kawasan sana. InsyaAllah. Latar belakang dengan kolam pancing. Itu dia. Okey, dan saya pada tu aktiviti sekarang. Dengar cerita ada orang nak cuba ambil awak berlakon ke? Itulah tak sangka. Ada orang nak minta Api jadi pelakon lah dalam telemovie lah. Okey. Telemovie. Tajuk dia Hantu Musang King. Mana durian aku? Dia nak aku pelakon dia pula. Dia nak aku watak rockers. Serius. Tapi bila orang tengok, orang kelakar. Orang boleh gelak. Aku tak tahu kena buat macam mana. Dia nak aku watak serius. Aku dengan kain pelikat kan, pakai jaket,
bawa gitar kan, tiba-tiba macam tu kan, relax kan. Tapi orang tengok kelakar. Aku tak tahu macam manalah. Kena Bulan 5 ni, bulan 5 2026, mulalah syuting kena bawa sebagai watak selenga lah. Dia tak selenga kan. tahulah. Dia habis orang kecoh-kecoh ni kan, tiba-tiba Ha. aku main gitar. Mana tahu. Betul. Aku tak tahu. Tengoklah nanti. Ni telemovie ni doakan telemovie berjaya. Tapi berlakon samping Man Raja Lawak, apa ni, Mubarak Majid, Okey. Bocil, Bocil. Oh, okey. dengan apa ni, Toke Jambu. Okey. Ada beberapa pelakon lagi lah. Itulah bagus. Terbaik tu. Antara cuba. perkembangan terbaru, perkembangan dia baru pula tu. Baru. Beberapa berpuluh tahun dalam bidang seni suara sebagai rockers kan. Lepas tu jadi usahawan kat restoran dan berlakon dah pula kan. Kita cubalah. Orang tak kan. Kita cubalah. Gitu. Manalah tahu kan. Sikit jadi toke panggung lah pula kan. Okey, dan sebut pasal industri muzik ni. Awak sebagai Afi ni sebagai the living legend lah, orang yang berpengalaman. Kalau dengar cerita daripada bahagian pertama, bahagian kedua kan, memang luas sangatlah, mendalam sangat dalam bidang muzik ni kan. Okey. Apa pandangan Afi tentang industri muzik hari ini? Sebenarnya industri muzik hari ini sebenarnya dia kena cari. Dia kena cari sesuatu yang orang cakap macam yang kami buat dalam tahun 90-an lah. Kan, 50-an orang dah tahu macam mana. 60-an orang dah tahu macam mana. 90-an orang dah tahu macam mana. Zaman milenial ni nak buat satu muzik yang luar negara kenal. Identiti tersendiri. Buatlah macam mana. Aku tak tahu kau nak buat rap ke apa ke. Carilah satu muzik yang orang akan kenal pula macam mana orang kenal tahun 90-an. Mungkin boleh eksperimen muzik moden dengan tradisional setiap negeri asli kan. Muzik asli tu kau modern kan macam mana kau nak buat. Kan? Macam Kitaro kan. Tengok muzik asli. Ya betul. Buat macam tu. Padahal dia dah berpuluh tahun dah. Tapi melodi Melayu. Belacan. Cakap belacan tu. Mesti ada belacan. Buat macam tu. Buat apa orang cakap eksperimen. Kau buat sesuatu yang untuk sekarang punya industri naikkan. Lepas ni kan sekali kan untuk mesti ada lah, aku rasa kan. Satu logo ni logo belacan. Buat album mana logo belacan. Ni lagu asli ni. Lagu Melayu ni. Lagu Melayu. Belacan. Kita punya trademark. Belacan. Belacan. Mesti power gila punya. Betul kan? Buatlah jadi pada anak-anak muda yang nak berkecimpung. Betul. Bila kau dah berkecimpung, kau akan terus berkecimpung. Kau tak boleh padam benda yang dah terpahat dalam industri. Sebab aku pun tak boleh padam nama aku dah dalam industri. Tak boleh. Terpaksa teruskan. Itu je. Itu dia. Pernah macam tu, pernah jatuh macam mana tiba naik balik. Teruskanlah. Teruskanlah. Buatlah. Rupanya ada hikmah di sebalik tu kan. Betul. Jadi kerjaan pun macam-macam. Meniaga, bawa lori, meniaga tepi jalan, jual buah dan sebagainya. Jual dari kecil, jual kuih, jual nasi lemak. Hebat tu sebenarnya. Yang orang lain tak buat. Ada juga yang buat. Kan? Tak tercerita je lagi. Kita akan bersama dengan rockers-rockers lain. Legenda-legenda lain. The living legend yang akan muncul. Mungkin kisah dia sama, mungkin berbeza. Macam-macam kisah. Jadi kita pernah sampaikan berhujung. Nak cerita pasal menyesal jadi penyanyi dah cerita tadi dah. Nyanyi lagu tinggi-tinggi, awak tak tinggi-tinggi juga. Menyesal lah tu. Menyesal. Aku dah cakap dah menyesal kan. Tapi Alhamdulillah kan. Ada Alhamdulillah dia. Itulah dia. Sebenarnya kan ketinggian bukan ukuran. Betul. Yang penting keupayaan dan juga keinginan. Susah nak cakap. Bila nak cakap tu, kena cakap banyak. Kena cakap baru orang faham. Betul. Tapi bila atas stage, aku senang je aku cakap. Kau nak suara tinggi, kau kena rendah. That simple. Tapi kalau podcast ni aku boleh cerita panjang sikit lah. Aku tinggi dia, aku nak terus tinggi, aku kena rendah. Bila aku nak nyanyi, orang tanya, aku cakap macam tu je lah. Kan? Kau kena rendah lah. Kalau macam mana kita nak rendah ni bang? Aku tak tahu aku cerita. Kau buat lah macam mana? Cek bukit lah lagi kan. Okey lah Fin. Kadang-kadang ni orang kata kita ingat kita kenal seseorang tu melalui suara. Kita kenal melalui lagu-lagu yang pernah kita dengar. Kita ulang-ulang
berulang kali kita dengar kan. Setiap hari kita sedar di sebalik suara tu ada perjalanan yang panjang. Betul. Ada jatuh, Bangun. ada kebangkitannya pula. Ada luka yang tak semua orang nampak. Ya, betul. Inilah kisah dia malam ni. Orang tak tahu Afi pernah bawa lori. Orang tak tahu Afi pernah jual kuih. Orang tak pernah tahu yang Afi pernah duduk kembali pada zaman sebelum ni. Sebab apa? Terfikir apa aku nak buat. Nyanyi album, bergaya lebih, glamour lebih. Tapi nak menyimpan tu tak ada. Betul. Kan? Sampai terfikir macam tu. Kan? Sebab tapi itu orang cakap kisah di sebalik. Kisah di sebalik kan. Itulah dia yang orang perlu tahu, yang orang tak tahu. Kan? Sebenarnya elok Trend Talk. Trend Talk kan apa dia? Trend Talk TV dan juga branding partner Nine Flake. Bagus sebenarnya buat benda yang macam ni. Sebab apa, bagi Hafiz sebenarnya korang carilah otai-otai yang ada tinggal sedikit je. Betul. Sebab bila dah tak ada nanti, kau nak cari kat mana? Kan, kau akan dengar lagu saja. Jadi tengah ada ni, tengah sihat ni, carilah, bawalah. Itu yang Hafiz ada nak buat satu filem. Maknanya kita nak buat satu filem yang orang cakap yang berlakon tu adalah penyanyi tu sendiri. Kami akan cerita daripada macam mana kebangkitan kami, macam mana kami dengan keluarga nak naik, nak jatuh, nak turun semua. Itu boleh kita cerita kemudian dengan Tok D. Kan kita buat filem Rockers. Rockers sendiri yang berlakon dalam filem. Okay, biar Rockers betul yang berlakon. Kawan-kawan semua ikut Rockers. Kawan-kawan kampung kan. Kan? Betul. Biar orang tengok, ini kesan benar ni kan. Sebab apa benda tu akan jadi khazanah. Khazanah, betul. Khazanah. Kan? Artis tu sendiri, penyanyi tu sendiri yang berlakon kisah kehidupan dia. Itu dia. Terbaik itu cadangan yang bagus tu. Kita akan bawa kan. Okey. Jadi terima kasih Hafiz atas kejujuran dan perkongsian yang sangat bermakna. Mungkin ada cerita yang kita tak pernah dengar kan, yang sebelum ini dari The Living Legend kita ni. Dan hari ini kita dengar kisah yang bukan sekadar nostalgia, tetapi pengajaran buat kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi untuk The Living Legend Hafiz Ethiopia. Sama-sama, terima kasih banyak. Sebab sudi luangkan masa sama panggil Hafiz podcast ni kan. 3 episod, 3 slot tu, 3 bahagian malam ni lain sikit. Aku cerita macam tu lah. Aku tak ada tapis-tapisnya. Tu lah dia best. Itu yang kita nak sebenarnya. Kan ini cerita tapis orang tak tahu. Masih lagi nak tunjuk, ada cerita yang masih nak tunjuk. Dia tetap dia okey je. Dia okey. Orang buat podcast macam tu juga. Kita nak ada turun naik dia. Abang pun ni kena panjang lah bang. Berjam-jam lah. Saya planning 1 jam. Abang punya dah 2 jam lebih. Itu dia. Okey, jadi maka sampai sini saja untuk episod kali ini. Bersama dengan Hafiz Ethiopia. Dan teruskan bersama dengan podcast kami di masa-masa akan datang ya. Dan kita akan terus bersama dengan pemain-pemain industri yang lain. Kita akan bersama dengan The Living Legend yang lain. Dan kepada anda semua yang menonton, jangan lupa komen, like dan subscribe. Okey. Lupa lagi sih. Apa dia? Jangan lupa follow TikTok Hafiz. AFEE jarak Utopia. Yang pakai jaket hitam tu. Facebook pun Hafiz Utopia. Follow, jangan tak follow. Jangan follow, jangan tak follow dan juga komen juga siapakah yang anda ingin kita bawa ke dalam podcast ini. Terima kasih diucapkan kepada Trendstock dan juga branding partner Nine Flakes. Dan kalau ada yang nak sponsor, dialulukan. Dan founder-founder yang nak bersama kita untuk promote barang, kita alurkan juga, kita terima. Tapi kena bertemu dengan kita lah. Bincang-bincang apa semua. Dan akhir kata, maaf dari supplier. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata yang perasaan. Mungkin soalan saya menyebabkan orang semua ada yang terasa hati. Tapi ini podcast. Inilah podcast yang kita akan cerita tentang fakta kehidupan. Fakta turun naik kehidupan seorang. Bukan sekadar artis. Peniaga, businessman, pelakon, semua ada naik, ada turun, ada jatuh, ada bangun. Ada menangis, ada ketawa. Ada ketawa dalam tangisan. Ya, betul. Yang orang tak tahu. Di filem ada yang nampak muka dia okey je, tapi hati dia, jiwa dia, kehidupan dia tak tahu macam mana kan. Macam tu juga penyanyi kita. Kan sentiasa ada show, tapi sebenarnya di sebalik tu. Kan tinggal di mana, dengan siapa. Pergaulan rumah tangga dan sebagainya. Itu dia. Okey, tak apa.
Itu nanti kita akan bawa kepada kisah lain, okey? Ya, akhir kata kalau ada salah silap saya mohon maaf dan hari kita sampai kita bertemu lagi di episod akan datang. Macam tu juga Hafiz lah. ya. Kalau Hafiz gurau kan, kalau korang dengar tak syok ke apa kan Hafiz cakap sama je. Jadi minta maaf. Maafkan aku dari ujung rambut ke ujung kaki. Tuhan tolonglah, ku rindu dia. Tu dia. Kembalikanlah asmara cinta mekar sewangi dulu. Biar tak tinggi tapi suara tinggi. Okey. Alright. Setiap orang ada nostalgianya sendiri ya, dan setiap nostalgia tu ada nadanya. Sampai kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik semua. Assalamualaikum. Bye bye.